bagus. Malam yuk kita yuk sambung apa sejarah tu. Lagi lupa apa no? Buat dia ada lupa sama-sama perkara, ada merno sama-sama perkara. Yang ada lupa apa habis. Baik dah tu apa dia ada dia. Yang mana tu baca berkata sama pidato dalam Parlimen Inggeris yang keputusan oleh Lord Stanley of Alderley, anggota Parlimen Inggeris. Bauro 28 Juli 1870 Hinang gupega perkara masalah Aceh. Ini penonton yang kau ikut. Cerita apa belah? Cerita 6 lah yang kau ikut. Pak, orang yang mengarai Pak Inang Gua Inggeris. Yang urut bangsawan Inggeris. Gedara Aceh lamprang dengan Belanda. Pidato dalam Parlimen Inggeris perkara masalah Aceh. Jika kalau izinan pakai bang orang ipai belajar dunia. Anak muda bilang pertanyaan ibu tu kan. Inggeris yang bang. Yang bang. Pulau Inggeris. Yang Pak Aceh. Itu 16 yang kali ikut. Pakai bang orang dia nang Gua Inggeris dumna ni gemupom perkara dumna penting nang Gua Aceh, dumna penting bangsa Aceh. Dan orang Aceh gerak anak itu mi dengar apa lagi nyo, anak tu buat kenira lagi. Yo mengatulung ngata satu bagi orang penting Aceh dalam mata dunia. Kira orang dunia ke kalian bangsa Aceh. Kalian tapi ke pakam bangsa dia Aceh, orang yang kena pernah pemimpin dia Aceh anak kemai kemikir ke. Lord berarti orang bangsawan ni Inang Gua Inggeris. Lord Stanley